Hai guys, sekarang kita dekat Melaka. Kita pergi di Istana Bawah. Lepas tu kita nak pergi hotel. Okey, jom kita pergi ulang video. Hello, hi guys. Welcome to my channel. Hai. Inilah Apam balik. Apam balik, Papa ambil. Papa, Syakina. Papa, Syakina. Hai, Syakina. Panggil. Oh, korang satu. Kita ada cucuk udang. Ada budak tak sihat makan aiskrim. Hai guys, aiskrim ni pun sama ketua dia ni. Ini putu bambu. Dekat Melaka mestilah ada putu bambu. Dadih dia ada buah. Assalamualaikum. Wow. Apa tu? Sampai bila? Cakaplah dekat Maitang sampai bila? Dekat Maitang 26 sampai 5 Oktober. Jom pergi ramai-ramai kan? Kita pergi ramai-ramai. So kita orang ambil Airbnb satu bilik je sebab kita orang kan tak ramai. Kita 4 ketul je. So dia macam ni lah. Ya. Beg tak siap lagi. So ada dapur kecil di sini. Bilik dia. Bolehlah 2 ketul tu tidur kat sini. Kita orang tidur kat situ. Lepas tu ada bantal ekstra dalam ni. Ada iron board semua. Ada sejadah juga. Toilet dia pun okey lah. Kita nak tidur satu malam je kan. Bukannya nak lama-lama pun. So gitulah. Kita orang pergi makan cendol dekat Air Molek, Cendol Sri Serkam. Kita orang nak pergi makan dekat Serkam macam jauh sangat. So kita pergi dekat cawangan dia. Lepas tu balik tu kita orang nak beli kuih keria antarabangsa. Beratur ramai nak mampus. Jadi kita beli air je. Air avocado dengan air coconut shake. Kuih keria insyaAllah kalau sempat besok kita pergi beli. So now kita nak rehat-rehat dulu, nak healing. Lepas ni nak pergi mana lepas ni? Budak-budak ni dah tak sabar nak pergi mana? Mandi kolam. Mana adik ni? Best ke adik? Adik suka ke kat sini? Jom kita balik, jom. Tak nak? Ha? Adik, jom kita balik, jom. Kenapa tak nak? Nak pergi mandi kolam dulu? Tak payahlah. Dia punya swimming pool dia best gila. Macam water park dah. Besar guys. Tempat kanak-kanak dia besar gila. Kita tak payah pergi water park dah. Pegang, pimpin adik. Pimpin adik. Jalan je lah. Jalanlah.
Adik tengok Syakil, tengok Syakil. Jom pusing sana. Best ke dah naik lagi? Adik. Syakil. Tak ada lah. Adik, best ke? Adik dah menggigil. Syakil okey tak? Papa. Papa ni. Syakil best tak kat sini? Apa? Tak pergi kat Umi? Bukannya Umi jauh pun. Kalau dekat kolam dewasa ni tak ramai guys. Tapi dekat kolam kanak-kanak tu memang penuh. Tapi tak adalah penuh sangat macam dekat waterpark. So far okey lah dekat sini. Boleh repeat. Kan? Boleh repeat lagi tempat ni kan? Adik datang! Okay, jom balik. Okay, jom balik. Okay, jom balik. Jom balik. Adik tak nak balik ke? Boleh kan? Best kan? Adik dah kesejukan. Adik okey ke? Adik okey ke? Okay. Best tak? Okay, so macam mana yang lepak sini? Best tak? Okey lah. Dia punya swimming pool dia best tak? Swimming pool dia best, besar. Lepas tu dia banyak dewasa, kanak-kanak dewasa, ibu bapa lah, family, kanak-kanak. Dan ada playground tu kanak-kanak. Rasanya kalau macam korang nak pergi water park tapi korang tak nak tempat yang pack, korang boleh pergi sini. Sebab sini pun macam ala-ala water park dah juga. Sebab ada water bucket kat situ, ada water bucket. Lepas tu ada air pancut. Kat sini ada ni benda-benda ni. Best lah best. Budak-budak seronok. Tempat bangunan ni dia cover pool, jadi dia tak panas. Pool dia tak panas. Berangin kan? Berangin. Air pun buang masuk. Lepas tu dekat sini pool dia safety gila. Budak-budak sampai pukul 6.45 je. Sebab 6.45 dah gelap kan. So dia macam jagalah safety budak-budak. So untuk budak-budak limit sampai 6.45 sahaja. So budak-budak saya, Adik okey? Ayu okey? Adik. Adik okey tak? Adik okey, okey. Syakil, okey tak kat sini? Best. Sejuk sangat sebab berangin tau kat sini. Best. So yeah. Korang kan seluar adik. Kita nak makan dekat Kampung Moten. Kita makan kat sini. Mana dia orang? Kita nak makan kat sini, Moten Bridge Kitchen. Dia dekat di bahagian ni. Nak bot. Kita taklah, kali ni kita tak naik
cruise sebab kita dah banyak kali dah naik cruise. Nama apa? Kita tengok. Kali ni kita pergi Melaka, kita nak naik beca. Syakir nak naik beca tak? Tapi kita tengok dulu macam mana. Dapat ke tak dapat. Dia sepatutnya ada western, tapi western dia kata lari orangnya. So ni kita makan apa ni? Nasi goreng ayam. Budak paling lapar. Awak order apa tadi? You, takut. Dia order nasi goreng soto tak sampai-sampai lagi. Awak kenapa? Aku tengok tu, Tomek. Nenek atuk semua kat belakang. Tak buat meja. So, saya makan dulu lah ya. Bye. Wow. Nasi goreng sotong Syakil. Nak makan? Cakap jemput makan guys. Bismillah. Duduk. Jangan turun tangga tu. Cakaplah sekarang kita kat mana? Jambatan Kampung Moten. Apa lagi? Tengok si adik. Adik tunggu apa tu? Jemput lalu. Ni bot. Cepat camak satu tu. Mana bot? Ni dah. Merepek kau. Bye boy. Bye. Jadi badu. Bye dik. Nak naik beca tak? Nak naik? Nak naik yang mana? Ha? Sampai sini je aktiviti kita. So, esok sambung ke Taman Buaya. Bye. Bye. Pagi-pagi kita dah dekat sini. Korea. Sebab semalam tak dapat. Tak ada orang. Makan sini lah. Tak ada orang. Popiah carbonara. Nak beli berapa, Pak? Ni baru buka ke? Yang dekat di Bunga satu tadi tu selalunya tak ada orang je. Kat sini baru buka.
Dia duduk sini ke? Assalamualaikum. Rumah dia. Dia congkak. Duduk sini adik. Boleh main congkak. Main lah, main. Kat sini. Boleh main carrom, main congkak. So kalau korang nak minum, dekat luar ada air coconut shake. Kalau pagi-pagi, dia ada roti canai kat luar. Ini. Nak tunjuk kehebatan dia, ha. Muka kena bangga siap. Masukkan dalam lubang. Masuk dalam lubang lah Syakil. Kalau korang nak baca novel pun boleh. Biasa kita nak makan kita punya kuria. Nak? Besar. Sebiji RM1. Panas. Pegang. Bagilah dia gigit. Gigit. Boleh. Cepat dia gigit. Sedap. Syakil. Cepat dek. Sedap tak? Sedap. Jom. Kita nak makan dulu. Bye. Kalau pagi-pagi dia ada roti canai. Ada tahu bakar, otak-otak. Almari lama guys. Ada tempat sembayang. So kalau nak beli air coconut shake kat sini. Vibe. Ada sini. Syakir nak turun macam mana? Oi, Syakir nak turun macam mana? Ya. Okay, jom. Jom gerak khas. Jom. Tabel buaya sekarang. Kita dah sampai tabel buaya. Kita dah sampai Taman Buaya tapi hujan. So tengah fikir nak masuk ke nak balik? Nak masuk ke nak balik? Baliklah. Pergilah tengok depan-depan. Takut ke? Dek. Tak nak. You simpan. Keluar kena scan juga. Kenapa? Takut. Takut apa? Dia takut pula. Okay. Ni, budak ni takut. Kenapa ni? Kenapa boleh? Tak adalah. Jom, mana? Sana dulu. Hujan. Macam ular tiung. Kamu jalan. Takut. Nak buat apa tu? Nak
nak buat apa tu? Nak buat apa tu? Syed makan Syed cacing lah. Untuk Tok Mak. Ini nama dia alligator snapping turtle. Dia hidup. Dia hidup lah. Nampak? Lidah dia ke tu? Mana? Lidah dia. Kan dah mati ke? Hidup. Kun tengah tidur. Macam hujan sedap tidur. Penggiling. Tuan tengah tidur. Tu penggiling. Anak buaya kontak nama dia. Memang nama dia macam tu tau. Nampak tak? Anak buaya kontak. Ekor pendek. Buaya besar. Besar gila weh. Weh besar weh. Papa kat sana dah. Nampak tak buaya? Nampak tu buaya? Buaya. Nanti dia mesti pergi situ bagi makan. Kita tengok daripada jauh je lah sini kot. Buat penelitian adalah sekitar 5,000 pound bersama dengan 2.3. Besar ni. Ayah nampak mulut dia, Dek? Itu dia kalau nampak. Bunyi mulut dia. Dapat tiket. Nak bagi buaya makan. Syakir nak bagi buaya makan dah? Pertama, setiap giliran itu berpeluang dengan sekali pancing ataupun satu kekal ayam. Setiap giliran boleh mewakili seorang kanak-kanak atau dua orang kanak-kanak atau seorang dewasa atau dewasa kanak-kanak. Ada usul langsung. Lempo tu. Dia dah tengah ni. Yang tu yang betul tu. Mulut dia tu. Tak sampai. Usaha sikit lebih hai. Baik, friend. Banyak je lah badan kau. Tak tarik kot. Janganlah lari. Aduh. Okey, kau patut kan. Betul balik anak. Hidup gelek tu masih. Makan aku tak baju. Dia tak nak yang kita. Aku rasa kan saya tak nak buka nak tuan. Dia tak nak. Dia tak layan. Dia tak layan. Dia nak. Dia ketawa. Topi adik betul ke? Adik tak nampak mata. Wire lah. Kuda. Kuda lepas.
buaya ni. Ha. Rusa. Anak rusa Nani baru tumbuh ekor. Wow. Mana adik? Mana adik? Mana buaya? Mana buaya, Dek? Mana buaya ni? Ni besar ni. Sampai sini je lah cerita Taman Buaya kita. Kita dah nak balik. Bye. Cakap Dek, bye-bye. Cakap Dek, adik cakap ni. See you in the next vlog. Bye. Cakap. Bye. Bye. Cakap. See you in the next vlog. Cakap lah. Cakap ni. Bye. Bye. Bye, belaka. Jumpa lagi. Jumpa lagi. See you in the next vlog. Bye Melaka. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.